Pernah tak anda terfikir ada sebuah misteri sejarah yang tersembunyi betul-betul di depan mata kita? Dalam teks-teks suci yang sering kita baca, satu kekeliruan identiti yang dah berlarutan selama beratus-ratus tahun. Hari ini, kita akan jadi detektif dan menyiasat satu kes yang sangat aneh. Siapakah sebenarnya bangsa Rom yang disebut dalam nubuatan Islam? Sumber-sumber sejarah terus bagi kita petunjuk pertama dengan menolak andaian yang paling biasa. Jadi, lupakan terus imej pahlawan Rom dalam filem yang pakai toga, Julius Caesar atau Colosseum. Ini bukan tentang mereka. Habis tu, kalau bukan mereka, siapa sebenarnya yang kita cakapkan ni? Inilah dia persoalan utama kita. Selalunya, orang akan terus fikir, Rom tu mestilah orang Itali zaman moden atau lebih umum lagi, orang Barat. Tapi seperti yang kita akan lihat sebentar lagi, sejarah sebenarnya menceritakan sebuah kisah yang sama sekali berbeza. Analogi ni memang tajam kan? Ia tunjukkan betapa janggalnya salah faham sejarah ni. Jadi, apa kata kita betul-betul jadi detektif hari ni? Jom kita siasat kes ini sama-sama, jejak setiap petunjuk yang ada untuk mencari bangsa Rom yang seolah-olah telah hilang dari ingatan kita. Baiklah, setiap detektif yang baik tahu di mana nak mula, di lokasi kejadian. Untuk kes kita ni, lokasi kejadian itu adalah pada abad ke-7 Masihi. Ya, untuk faham identiti sebenar mereka, kita kena putar balik masa dan pergi ke zaman istilah ini pertama kali digunakan. Dan inilah dia petunjuk pertama kita yang sangat-sangat penting. Istilah Ar-Rum seperti yang disebut dalam surah ke-30 Al-Quran, iaitu surah Ar-Rum, secara spesifiknya merujuk kepada sebuah kuasa besar pada zaman itu, Empire Byzantine, yang ibu kotanya terletak di Konstantinopel. Okey, dengar betul-betul fakta ni sebab ia selalu mengejutkan ramai orang. Empayar Rom Barat yang berpusat di Itali tu sebenarnya dah lama runtuh, hampir 550 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan lagi. Jadi jelaslah, rujukan ini sama sekali bukan ditujukan kepada mereka. Dan yang lebih menarik, cuba tengok betapa tepatnya bahasa mereka pada waktu itu. Orang Islam zaman awal ada istilah yang sangat jelas untuk bezakan setiap kumpulan. Rum untuk Byzantine, Ruman pula untuk penduduk bandar Rum di Itali, dan Ferenc untuk orang Eropah Barat. Ini membuktikan satu perkara. Kekeliruan yang kita ada hari ini, ia sebenarnya masalah moden, bukan masalah orang zaman dulu. Jadi, suspek utama kita sekarang ialah Empire Byzantine. Tapi seorang detektif yang bagus tak boleh bergantung pada satu petunjuk je kan? Kita perlukan bukti yang lebih kukuh, sesuatu yang tak boleh disangkal lagi. Sesuatu yang macam cap jari. Inilah dia, boleh kita katakan sebagai bukti paling kukuh dalam siasatan kita. Sebuah hadis sahih menyenaraikan 5 ciri yang sangat spesifik tentang bangsa Rom. 5 ciri ini berfungsi macam cap jari sejarah yang unik yang boleh kita bandingkan dengan rekod sejarah untuk sahkan identiti suspek kita. Daripada 5 ciri tadi, ciri yang keempat ni mungkin petunjuk yang paling muktamad. Cuba perhatikan betul-betul. Ia bukan sekadar cakap pasal kebaikan individu, tapi ia merujuk kepada sebuah sistem penjagaan yang tersusun rapi dan dilembagakan. Soalannya, adakah Empire Byzantine sepadan dengan deskripsi ini? Jawapannya sangat-sangat jelas. Sistem kebajikan sosial Byzantine memang berabad-abad lebih maju daripada mana-mana sistem di Barat pada masa itu. Mereka ada hospital awam dengan wad-wad khusus dan konsep kebajikan awam yang teratur yang sepadan dengan sempurna dengan huraian dalam hadis tadi. Padanan yang tepat, perfect match. Jadi, dengan bukti yang begitu kukuh, kesimpulannya nampak jelas kan? Kelima-lima ciri ini secara meyakinkan mengesahkan Empire Byzantine sebagai bangsa Rom yang asal. Tapi, ini sebenarnya membawa kita kepada satu lagi misteri yang lebih besar. Di sinilah misteri ini jadi semakin menarik. Kita dah kenal pasti suspek kita. Sekarang kita kena faham pula macam mana mereka boleh lenyap macam tu je dari pengetahuan umum kita. Seolah-olah mereka buat satu helah silap mata dalam lipatan sejarah.
Slide ini tunjukkan puncanya. Selepas kejatuhan Byzantine, makna Rom itu sendiri mula berubah dan jadi kabur. Daripada merujuk kepada sebuah empire yang spesifik, ia beralih kepada sebuah kawasan geografi macam Anatolia, kemudian kepada komuniti agama dan akhirnya jadi istilah umum untuk Barat. Inilah ironi yang paling menakjubkan dalam sejarah. Penakluk Uthmaniyah bukan saja kalahkan bangsa Rom, tapi mereka serap identiti Rom tu dan tuntut warisan mereka. Mereka tak anggap diri mereka sebagai pemusnah, tapi sebagai pewaris yang sah. Ini adalah satu titik perubahan yang luar biasa. Identiti itu tak hilang atau musnah. Sebaliknya, ia cuma bertukar tangan, diserap dan diteruskan oleh penakluknya sendiri. Jadi kenapa kekeliruan moden ini masih berterusan? Boleh kita pecahkan kepada 3 sebab utama. Ia adalah campuran antara politik, teologi dan keinginan nak jadikan teks-teks kuno ni relevan dengan dunia hari ini. Semua ini menyebabkan sesetengah pihak terpaksa buat gimnastik geografi dan pindahkan lokasi bangsa Rom ni jauh ke arah barat. Okey, kita dah lihat macam mana identiti ni hilang dalam terjemahan dan kenapa kekeliruan tu masih ada sampai sekarang. Sekarang, kita masuk ke bahagian terakhir siasatan kita, soalan yang paling penting. Kalau mereka tak lenyap, di mana pewaris mereka hari ini? Kita dah sampai ke pendedahan terakhir. Persoalan yang kita siasat dari mula tadi akhirnya akan terjawab. Sekali lagi, kita buang salah faham yang biasa. Jawapannya tak terletak di ibu kota Eropah moden. Inilah kesimpulan puitisnya, yang membawa kita kembali ke geografi asal Empire Byzantine. Ke selat yang memisahkan Eropah dan Asia, tempat di mana warisan mereka masih kuat terasa. Warisan Byzantine sebenarnya tak pernah terpadam, cuma ia terbahagi antara 2 negara moden. Turki moden menjadi pewaris geografi, seni bina dan sebahagian besar genetik penduduk Anatolia, manakala Greece moden pula menjadi pewaris bahasa, budaya dan kepercayaan Kristian Ortodoks mereka. Mereka tak hilang, mereka cuma berubah dan berevolusi. Jadi, kesimpulannya, menyelesaikan misteri ini bukan sekadar nak betulkan fakta sejarah semata-mata. Ia adalah tentang menghargai bagaimana sesebuah peradaban itu tidak lenyap begitu sahaja. Sebaliknya, ia berevolusi, mengalir macam sungai merentasi zaman dan tinggalkan warisannya dalam cara yang sering kita tak jangkakan. Kita akhiri kupasan ini dengan satu persoalan untuk anda renungkan. Misteri ini patut mendorong kita untuk mempersoalkan naratif-naratif sejarah yang lain dan berfikir dengan lebih kritis tentang masa lalu kita. Agak-agaknya, apa lagi yang mungkin kita terlepas pandang?